seperti yang dikatakan, ansuran. Dalam masa yang sama memudahkan urusan orang lah. Sama macam fighter ni. Depan korang ni ada 3 barang. 1, 2, 3, 4. Ada 4 barang tapi 3 owner yang berbeza lah. Satu ni adalah 6 beradik model Defi A2. Dia adalah digital punya model. Dia bukannya analog. Kalau Defi A1 dia analog. Kalau yang ini dia digital. Contoh, boleh tengok ni. So dia datang selling dengan control unit. Owner ambil ni secara ansuran. Dia dapat 1000. Yang ini 1150, tak silap saya. So dia tambah lagi 100 setengah je lah. Kan? 100 setengah dengan tambah first payment, dapat dah one set macam ni. Terus boleh pasang. Yang ini kita nak post pergi ke Melaka. Meter raya guys. Yang kedua ni pula, kita nak hantar Perak. Piston high compression untuk 4G 1.8 dan juga Cam Pro boleh pakai. Sizing 76mm. High com tau. High compression. Okey. Datang sekali dengan piston ring dan juga pin. Lepas tu owner tambah open port. Pun sama, dapat 1000 juga. 1000. Apply je 1000 bang. Yang ini open port untuk beza. Yang ini jauh sikit. Kita nak post pergi ke Sabah, Keningau. Orang Keningau beza 1.3 tak silap saya. Tapi dia 1.8, 1.3 boleh pakai. Set open port ni dapatlah selingan ni cover untuk bahagian head. Yang ini pipe dia, filter dan juga hose sekali dapat. Pun bayar secara ansuran. Bukan nak kata kita menggalakkan hutang, tidak. Tapi dalam masa-masa nak raya ni, korang dalam masa yang sama korang nak penuhi permintaan orang sekeliling, baju raya benda semua. Tapi dalam masa yang sama kau pun nak memenuhi permintaan hobi kau. Betul tak? So mungkin kita segan kalau kita nak memenuhi keperluan orang tu, kita nak bayar secara hutang. So kita bolehlah bayar ansuran ni untuk memenuhi kehendak hobi kita. Macam so ni kita post. Lepas tu kita tunggu owner update je lah untuk barang dah sampai. Cumanya kita akan pakai courier yang selain daripada yang tengah start lah. Sebab sekarang ni tengah musim-musim nak raya kan. So courier banyak yang start. So kita pakai yang kurang sikit lah start tu. InsyaAllah doakan semoga cepat sampai barang-barang ni. So untuk korang yang mana yang nak membeli secara ansuran, kita orang menggalakkan korang lah. Tak payah banyak-banyak pun tak apa bang. Kau apply 1000, kau boleh dah beli meter. Kau boleh beli open port. Kau boleh beli open port macam ni, open port macam ni. Boleh lah buat top up. Apa orang kata, respon, ignition, kabel, spark plug, radiator. Masuk radiator saja bawah 1000 dah dapat. Kau boleh bayar ansuran. Kau pun confirm lah lepas 1000 tu. Tapi tengok jugalah pada kau punya komitmen. Gaji 2000, komitmen 2000 pun tak boleh juga kan. Tak lepas juga. So pergi derap balik derap, kita adjust kasi jadi. Nak bayar ansuran roja, setting kasi padu.